Gadget ini boleh dijadikan sebagai satu medium untuk mempamerkan beberapa kenyataan atau maklumat berkaitan ahli sukawan, pengumuman pemimpin pelan atau gambar raja kawasan perkemahan dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. Kita memerlukan tali, parang dan buluh yang banyak. Yang pertama adalah simpul manuk. Digunakan sebagai permulaan dan pengakhiran untuk mengikat kayu. Yang kedua, ikatan lilit kacang. Dililit mengikut susunan buluh pada bahagian kiri dan kanan gadget papan kenyataan. Yang ketiga, ikatan lilit balap. Mengikat tali pada buluh bersaiz besar supaya tidak licin atau mudah bergerak. Digunakan pada bahagian atas papan kenyataan. Yang terakhir, ikatan serong untuk mengikat dua batang kayu seperti bentuk X.